Ni Puan Johani ni dah umur 49 tahun ya. She's 49 years old. Dan ikut cerita dia kan, saya cerita dululah kan. Saya ni kenal dia baru lagi. Saya tak jumpa lagi face to face. Tapi saya kenal dia daripada hari tu ada saya punya upline, dia buat marathon testimoni. So bila Johani is second last lepas Johani Aimi Dr. Aimi. So Johani second last. Bila saya dengar tu ngantuk-ngantuk pun hilang mengantuk. Tiba-tiba hilang ngantuk. Betul-betul hilang ngantuk. Sebab apa? Saya terperanjat dengan dia punya cerita dia kan. Apa dia ni? Saya terperanjat dengan cerita dia. Cerita dia macam ni. Bila saya tengok gambar tu, is this the same person? Sebab dia tunjuk gambar dia masa sebelum ada transformation lah. Dia berat badan 91 kg. Berat badan 91 kg. And dia sihat. Cikgu kan, dia cikgu. Memang cikgu yang sihat. Very active. Lasak. Naik bukit, turun bukit, hiking tu semua dia buat kan. So ada satu hari tu dia kena buat gigi. Gigi dia adalah nak buat procedure kan. So doktor gigi kata, since you're 49 years old, you pergilah check darah apa semua. Sebab Johani ni, dia sihat, tak ada penyakit. So dia tak pergilah check darah kan. So bila dia pergi check darah, dengan terkejut badaknya, dia punya AGFR dah turun 70 lebih. And then kolesterol dia tinggi sampai ke bumbung 70 plus 72 7.2 something like that. So doktor cepat-cepat letak dia on statin apa semua, check lagi sebulan, berat badan masih tinggi, EGL turun 50. Daripada 70 lebih turun 50. Betul Johani? Betul? Turun 58. 58 lah, taklah teruk sangat. Tapi 58 daripada 70 tu dia turun lah. Turun masa tu kalau you start to ubah cara makan apa semua? Was that when you started to ubah cara makan semua? Ya. So masa tu you ubah cara makan. Saya lah. You makan pagi you buat minuman jus saja kan? Ya. And then tengah hari dengan petang you buat suku-suku separuh. Boleh cerita sikit tak suku-suku separuh? Saya tak makan petang. Saya sama ada saya makan tengah hari ataupun saya makan petang. Maksudnya dalam sehari tu cuma 2 kali makan. Aduh, cukup ke? Tak rasa letih ke? Tak penat? Memang exhausted lah. Pagi tu saya minum jus seleri blend dengan timun. Sebagai sarapan saya makan strawberry. Sebab saya ambil strawberry sebab dia adalah makanan berakali. Kemudian tengah hari saya ambil nasi dalam 1 sendok. Saya ambil protein. Kalau saya masak sendiri, saya akan rebus ayam tu. Saya rebus ayam 2 kali. Ayam rebus tanpa letak garam ke apa ke. Lepas tu saya makan salad. A plate of salad. Pantang betul ni. Macam orang lepas bersalin ni. Ya, saya pantang. Okey, jadi bila yang you start, actually saya ada rekod-rekod you punya. Nanti saya letak dekat TikTok your all the timeline apa sebab akan letak balik kat TikTok lah lepas ni lah kan. Tapi saya nak tanya bila yang you start ambil apa yang you ambil tu, yang functional food yang you ambil. And boleh bagi tahu apa functional food yang you start ambil? Saya start ambil masa saya punya buah pinggang punya bacaan dah turun ke 58 tu doktor. Saya tak tahu nak minta advice siapa. Sebab bila saya tanya dengan doktor KKM, dia cakap tak apa, enjoy yourself, enjoy your moment, reduce salt, reduce sugar. Dia kata cuba bina healthy lifestyle. Tapi dia tak bagi satu guideline yang khusus untuk dia saya. Dia tak bagi tahu macam mana nak buat lah. Tak ada. Saya tercari-cari. Saya calling doktor sana, doktor sini. Saya minta pendapat. Saya follow Dr. Wellness tu untuk dapatkan maklumat. Saya follow Dr. Aziz. Saya follow Dr. Nordin Darus untuk dapatkan maklumat. Sebab saya perlu tahu apa yang saya boleh makan dan tak boleh makan. Sebab bila saya tanya doktor kenapa jadi macam tu dekat saya, doktor maklumkan sebab saya dah berusia 48 tahun. So dia kata dia dah tua lah. Kalau dia dah tua, saya ni dah nak masuk kubur dah lah kot. Dia kata sebab saya dah tua. Bila dia kata saya dah tua, saya macam jam. Saya kata kalau dia kata saya dah tua, macam mana saya nak tahu apa yang saya patut tak makan, apa yang saya patut makan, apa yang saya patut limitkan. Dia kata tak apa, you cuba Google. So saya maklumat tu hari-hari. Saya cari maklumat tu hari-hari. Jadi saya try and error makan. Jadi bila saya mula-mula saya sebenarnya
Masa mula-mula tu saya minum air jus seleri, saya blendkan dengan timun dan juga zucchini dan juga apple hijau. Tapi bila saya dengar Dr. Mani cakap buah ni ada fruktosa dan no way untuk saya nak reducekan berat badan saya ataupun nak reducekan asid urik saya jikalau ada gula dalam makanan saya. Jadi saya avoid apple hijau. Saya cuma ambil timun dan juga seleri. Okey, buat pengetahuan hadirin, Johanni, dia bukan setakat weight dia tinggi kan, weight dia 91 kg, tapi dia uric acid pun tinggi. Itu yang saya kata nanti saya akan postkan balik dia punya the whole story lah. So uric acid pun tinggi, jauh lebih tinggi pada sepatutnya. And apa lagi yang high? Lipid dia. Kolesterol dia tinggi, tapi tak ada kencing manis kan? Tak ada. Okey, tak ada kencing manis. Okey, jadi memang kalau saya dah buat search, ni semua memang even uric acid itself boleh menyebabkan, even the uric acid itself boleh menyebabkan the EGFR turun sebab dia akan kacau blood vessel buah pinggang and turunkan. Okey, dan saya tanya juga adakah statin, mengambil statin boleh turunkan EGFR? Ada, tetapi most cases tak ada. Tapi ada some cases statin pun sebab Johannes memang lepas makan statin kan dia turun kan? Ya. Tapi kalau saya check dalam literature dia kata boleh sebenarnya. Okey, boleh sebenarnya. Okey, terima kasih ya yang join kita live ni. Tolonglah bagi like sikit supaya naik kita punya engagement. Like, tolong like. Saya dengan Dr. Kiki Datuk, adakah statin boleh merosakkan fungsi buah pinggang? Dia kata tidak kan? Tapi tak, saya buat Dr. Kiki sini cakap ya. Dia kata ada sedikit. Jadi saya kata kalau macam tu boleh tak saya nak ambil ubat kolesterol yang lebih mesra buah pinggang. Yes, etemazole apa benda? Etemazumib apa benda tu lah. Yalah. That one memang mesra buah pinggang lah. Okey, jadi you punya kolesterol at one point turun sampai 3 kan? 3, yes. Tapi you punya EGFR turun sampai 58. So after that you take the etemazumib and then bila you start Shiruto semua? Saya start Shiruto pada pada pertengahan bulan 11. Tahun 2025. 25. I see. And then yang Livco? Livco tu saya ambil sebulan selepas tu. And then yang lain apa di spirulina ke? Spirulina, ya, saya ambil spirulina sekali. Bila you start ambil spirulina? Sekali dengan Livco. Okay. And then bila yang you check you punya EGFR dah naik balik? Saya check kalau tak silap saya dalam bulan 1, bulan 2. Saya tak sure bulan berapa dah. Tak apa. Ada rekod tu ada kat saya. Nanti saya post lepas live ni. Nanti saya akan post balik your whole story dalam bentuk dalam bentuk information yang dalam tables yang saya ada. Saya ada post dekat muka buku actually. Saya ada post kat muka buku dah. Tetapi saya akan post balik dekat TikTok ni sebab kita buat live. So actually you punya berat badan turun. Lala berapa kilo turun? Sekarang ni pagi tadi saya timbang 55.7, 55.3. Aduh, macam cemburunya saya. Cemburu buta. Janganlah turun lagi, nanti you hilang. Itulah. Nanti you hilang, tak payahlah turun lagi. Agaknya you still on you punya very strict diet ke? Ya, sebab bila saya refer balik dengan doktor yang berhampiran di sini, dia ada cakap cuma naikkan protein saja, tapi apa yang saya makan tu continue sebab tapi I rasa you kena makan lebih dari 2 kali. You kena makan 3 kali sehari. You tak boleh buat macam ni. So tenaga you okey tak? Kalau nak kira tenaga sebenarnya tak okey, tapi saya ada Shiruto. Saya ada spirulina, saya ada EVO. Benda tu sangat membantu. Yeah, I know. But I think that you by right, you kena makan kalori you kena cukupkan untuk you punya ketinggian. Nanti saya akan kirakan untuk you ya. I will count for you how many calories you need and I akan kira juga apa nak makan. I akan bagi kat you cara makan yang lebih sihat sebab saya nak you energy you bagus.
Sebab bila energy you tak bagus, sebab kalori you kurang, you will keep losing weight. Not only that, not only will you keep losing weight, you akan bad mood. Betul tak you bad mood? Bad mood sekarang tak ada dah doktor. Tapi saya jadi macam brain fog. Orang that shows that you punya saya akan protein loading. actually belum cukup lagi tau. Saya akan Ya. loading Itu macam tu. menunjukkan walaupun sekarang ni you punya uric acid dah normal. Okay, you punya uric acid dah normal. You punya kolesterol Masya Allah 5.2 normal. You punya uric acid dah tinggal 200 lebih, which is fantastic. And then you punya kolesterol memang duduk normal range, HDL, LDL apa semua cantik gila. And then you punya berat badan memanglah tak boleh turun lagi, tak boleh. Johannes tak boleh turun lagi. Okay, Waalaikumsalam, siapa ni? Sahabat, ya. Apa dia? Apa nama? HSINS, saya tak tahu nak eja. Okay. Okay, welcome. Asfa, Waalaikumsalam. Ulang balik diet yang diamalkan ni. Amila tak puas hati sebab kita start awal lah, Johannes. Kita start awal, jadi Amelia masuk lambat sikit je dia geram, tak dapat. Okay, Johannes, tolong ulang balik apa you makan. And I tak setuju you still maintain this diet lah. But you please tell Amelia. Sebab dia pun cemburu tengok you lose weight. Okay? Dia tengok tu dia geram sangat-sangat. Imagine 91 dah turun berapa? 55? 55. Allah, tak boleh lah. Enough. Cukup. Nanti I will plan for you a new diet. Okay, Johannes, tolong ulang balik. Okay, sarapan pagi saya celery dengan timun. Tapi kalau tak ada masalah sebenarnya boleh blend celery, timun dan juga apple hijau. Cuma jangan asingkan serat dia. Serat dia tu sebenarnya membantu untuk digestion makan. Kalau asingkan jus dengan serat, kita akan dapat fruktosa dia saja. Dapat gula dia. Kita Yes, bukan betul. ya. Tapi so far Johannes memang you tak ada kencing manis kan? Saya memang tak, sebab tu saya terkejut doktor. Saya tak ada kencing manis. Saya sangat jaga gula saya. And then tekanan darah pun okey kan? Ya, cuma silap saya adalah saya cuma fikir pasal gula saja. Saya tak fikir pasal benda lain. Saya fikir okey, orang lain pun dah bertahun-tahun makan ubat kolesterol. Saya baru kena 2-3 hari macam tu. Masa tu. Jadi saya rasa unfairnya kenapa saya kena sampai sakit buah pinggang. Orang lain dah makan bertahun-tahun tak ada masalah. Okay. Saya baru kena ada masalah. I nak bagi tahu Johannes kenapa you sakit buah pinggang ya. So saya kaji jugalah, because why? I want to know the reason kenapa you punya buah pinggang jadi teruk macam tu. Nombor satu, you punya uric acid tinggi. So uric acid tinggi cause the damage. Nombor dua, sebab you ada metabolic syndrome walaupun tak ada kencing manis, berat badan you very high. Okay, jadi berat badan very high, liver tak fungsi dengan baik. Liver dengan kidney tu dia memang berkait. Dia berkait berdua, berkait. And then on top of which you punya kolesterol tu pun liver function. So saya tanya Johannes, you makan apa sebelum you diet bagai nak gila ni? What do you eat sebelum you diet bagai nak mati? You kata apa bala semua you makan. Ya, betul. You suka makan and you eat anything and everything. One of your favorite food is oden apa semua. Betul tak? Ya. Okay, so bila you makan macam ni, beban dia atas hati dengan buah pinggang. Okay, faham. So beban dia atas hati dengan buah pinggang, plus on top of which uric acid you tinggi and berat badan you tinggi. This all blood circulation pun tak kuat. You see, bila kita banyak lemak kan, it block our blood circulation juga. Sebab dia menghalang, tahu tak? So antara benda yang penting untuk buah pinggang ialah blood circulation. You pun pakai Alora kan? Saya belum beli lagi doktor. Belum beli lagi, itu pun dah okey. Itulah you cari nasihat kepada semua orang. Tapi you terlupa untuk Dr. Su ya. Itulah. Tapi doktor, saya follow doktor lama tau. Dekat account lama. Jadi apa yang doktor cakap semua saya akan take note benda tu. Saya akan ambil maklumat tu, saya akan simpan, saya akan screenshot baca hari-hari. Semua maklumat tu. So apa ni, Amelia nak tanya you makan apa? So pagi you makan jus saja, celery ke apa ke, benda yang tak ada gula. Ya. And then you makan hanya sehari sekali.
And then bila you makan, you tak makan benda minyak-minyak, you makan rebus-rebus sahaja. Saya tak makan benda berminyak. And then you makan sayur banyak dengan buah, dengan protein and very little nasi apa semua, betul? Dan saya cut semua sos, kicap, processed food, tepung gandum, gluten, gula, garam semua saya cut. Drastic action dapat drastic result. Tapi Johannes, I'm telling you, you tak boleh maintain macam ni. You kena betulkan balik you punya diet. Kalau you tanya Tok Dr. Su, Tok Dr. Su tak akan suruh you cut lemak, cut minyak, cut carbs. Sebab we need good carb, we need good carb, we need good fat. Macam contohnya omega 3. Omega 3, kalau kita makan banyak ayam pun kita tak cukup omega 3. Jadi kita punya ni akan terpesong. Kita kena makan telur. Johannes makan telur tak? Makan. Kadang-kadang saya akan makan telur dalam seminggu 2 kali macam tu saya akan makan telur. Oh ya Allah, saya makan telur hari-hari. Dia kan sebab telur ni dia ada omega 3, dia ada yang untuk mata tu kan. Apa ni, lutein, zeaxanthin apa semua ada dalam telur. Jadi kita kena bukan beli sebarang telur, tapi kita kena beli telur yang ada omega 3. Nanti saya akan guide Johannes ya. Because that is why you dapat brain fog. You dapat brain fog because when the brain tak cukup dia punya omega 3 apa semua, dia tak boleh fungsi dengan baik. Faham? Okay, so kita kena betulkan and you tak boleh you tak boleh nak keep losing weight. Because nanti Johannes hilang. Doktor, Ya, saya nak maklumkan. My concern bukan kalori. My concern is jumlah potasium dengan fosforus yang ada dalam makanan saya. Wait. You punya AGFR dah normal. Saya takut doktor. Saya takut. This takut is a penyakit. Takut ni adalah penyakit. You know, you dapat this kidney problem. It is actually not a disease for you. It's not a disease. It is just functional. Sebab tu dia boleh reverse cepat. Faham. Sebab dia belum ada kerosakan. Bila dia functional saja dia akan reverse cepat. Buah pinggang you tak rosak. Jadi bila buah pinggang you tak rosak, dia boleh reverse completely. You punya EGFR dah is now over 90, which is absolutely completely tak ada masalah. And so potassium has nothing to do with it anymore. You can eat like normal person. Faham. Dah tak payah nak jaga potassium dah. In fact orang CKD stage 1, stage 2 pun tak payah jaga actually potassium ni. Okay. And then kalau saya memang saya punya EGFR dah turun because of old age. Saya boleh lah cakap old age dah dekat nak 70. Yang you baru 49 dah kata old age. Itu mengarut sangat lah kan. Okay. Ada siapa-siapa nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya? Amelia nak tanya lagi? Tak puas hati juga lagi? Ya, saya ambil Shiruto. Johannes makan very little. Saya ambil Shiruto 2 pagi 2 malam sebelum tidur. Betul ke makan telur boleh naik bisul? Tak betul lah. Saya makan banyak hari tak naik bisul pun. Tak adalah. Berapa lama Johannes turun from 91 ke 55? Johannes nak jawab. 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Tapi drastic lah dia punya weight loss. Cerita pasal brisk walk tu? Brisk walk tu saya akan buat setiap hari. Kalau tak pagi petang sebab saya cikgu, sekolah saya ni luas dan dia ada padang. Jadi in between classes tu sebab gap classes tu 1 jam. Saya akan berjalan lah pakai baju kurung ke, pakai baju sukan ke. Masa mula-mula tu orang nampak pelik lah. Nampak seorang makcik pakai baju kurung larang padang seorang. Tapi lama-lama mereka dah biasa dah. Apa ni Emilia, dia makan Shiruto, dia makan spirulina dan Livco. Ya. Shiruto dia ambil dulu, lepas sebulan she start on the Livco and spirulina. And dia tak ada high dose sangat pun. Berapa Shiruto? 2? Saya ambil Shiruto 5. 5. 5 And then Livco 1. Livco 2. Sebab Livco 2. Spirulina? Spirulina 5. 5 satu hari ke 5 2 kali? 5 2 kali. Jadi 10 lah. 10 ya. Amelia dia makan 10 biji je spirulina. Yes. Kita nak suruh dia makan 30 biji sekarang kan supaya brain fog dia hilang. And then kita nak suruh dia makan telur hari-hari, dia kena pilih telur omega.
Dia kena pilih telur omega dan saya akan kira dia punya kalori supaya dia makan cukup kalori. Saya akan ajar dia cara untuk kira kalori so that she will not exceed her kalori. Okay? Okay, siapa-siapa Amelia, she got to increase dia punya spirulina. By the way, I pun dah increase my spirulina and I find myself more energetic. Tak adalah asyik nak tergolek tidur. In fact, the whole day today, saya ada siapkan buku spirulina untuk ahli. Kalau siapa nak buku spirulina untuk ahli tu dia nak kat situ. Nanti saya bagi satu kopi dekat Amelia. Okay, yang ni yang tak jual punya. Ada saya nak buat lagi satu untuk public. Tapi yang ni khas untuk ahli. Buku spirulina. Siapa nak kena tulis nak kat situ. Okay? Okay, ada apa-apa lagi nak tanya Johanni? Sebab kita memang dah janji kata... siapa? Oh, yeah. You are energetic because you take more spirulina. Yes. Okay, and then siapa lagi ada apa nak tanya? Sebab I memang kena stop at 8:15 sebab I got another podcast tentang sakit kepala. Sekarang. Okay. Assalamualaikum. Apa dia? Simvo, ubat kolesterol itu selamat untuk buah pinggang ke? Ni sama. Kalau nak ikut doktor pakar, dia kata selamat. Tapi kalau nak ikut pengalaman Johannes, dia punya EGFR turun. And doktor kat klinik yang dia pergi tu pun mengaku kata it is possible that the statin turunkan dia punya EGFR sebab mungkin doktor tu ada pengalaman dengan pesakit lain, betul tak Johannes? Maybe sebab bila cakap macam tu saya request untuk ubat yang lain. Etamuzib kan? Etamuzib. Bukan, easy timbe something like that lah. Erythmic, something like that. Tapi dia ada postcard live ke dok? Postcard live? Apa postcard live? Postcard apa? Tak faham apa yang you maksudkan postcard apa. Salah tu, podcast. Podcast. Oh, podcast. Podcast yang tentang headache tu is a paid podcast. Kalau you nak join boleh tapi dia ada bayaran, dia ada yuran. Maknanya kita tak publickan lah. Okay, that one is a special podcast lah. Alright, okay, so kita ada lagi 10 minit, 9 minit lagi. Ada apa-apa? Paling selamat apa nama doktor? Ini ubat dari hospital kerajaan. Betul. Nanti saya cek nama ubat. Etazumib tak silap. Sekejap saya buka Okay. Ni memang ubat doktor bagi. You boleh minta kat doktor. Apa ya? Saya tulis. Saya kata benda-benda pelik-pelik ni sekadar nama pun saya tak ingat. Tapi you boleh tengoklah dekat muka buku. Saya ada tulis kisah Johannes ni dekat muka buku. Dia tak boleh nak cakap ya muka buku. Itulah. You cuba check muka buku. Ada kisah Johannes ni penuh dekat muka buku. Ya, saya ada bagi maklumat tu pada Datuk. Okey. Ya, okey. Ni jap So, dia susah nak pronounce tu nama tu. Jap nak cari spelling dia. Haris Irfan, student. Haris Irfan ni student ni. Dia solat ke tidak ni? Cuba Johannes tulis nama tu dekat bawah tu. Tulis dekat Saya tulis dekat chat tu. Senang sikit dulu. Orang boleh tahu kan. Ya, Easy Timmy B tu ya. Easy Timmy. Saya tak pernah itu Asfa. Okey. Tuliskan supaya orang lain boleh baca. Easy Timmy. Okay. So sampai sekarang Johannes masih ambil ubat ni lah. And then dia punya kolesterol yang turun sampai 3 which is actually too little. Dia dah naik 5.2 which is ngam-ngam lah. Okay. And then uric acid dah tinggal separuh daripada 500 lebih ke 200 lebih. And dia punya kolesterol dah tinggal 5.2. Datuk, 600 lebih, 640 ke 240. 600 lebih ke 200 lebih, which is the uric acid kan. Sedangkan dia actually family Johannes ada uric acid tinggi. Ayah saya gout.
Jadi benda ni is in the family lah kan. Tapi ini orang family perempuan lah. selalunya uric acid takkan naik sampai lepas menopause. Johannes belum menopause kan? Belum lagi. Itulah belum menopause tetapi dia punya uric acid dah naik macam tu. Probably sebab pemakanan. Ya. Sebab the normal Malaysian diet is actually processed food. Processed food. Rohana Ayub tanya makan apa bagi uric acid turun. Sebenarnya Johannes dia diet betul-betul, dia exercise betul-betul, dia hilangkan dia punya processed food and then dia ambil Shiruto. Memang kita dah notice ramai orang yang ambil Shiruto, dia punya uric acid akan turun. Dan not only that, bila dia gabungkan Shiruto dengan leaf core dengan spirulina, dia memang result lagi bagus sebab spirulina bagi nutrisi untuk sel, leaf core betulkan liver dan liver memang jaga buah pinggang. Jadi bila liver bagus, buah pinggang akan bagus. So dia akan dapat proses dia punya uric acid better. So maknanya dia bukan satu langkah sahaja, tetapi dia ada langkah bergabung. Sebab itu bila Johannes buat testimoni dekat BEHS punya marathon, dekat marathon punya testimoni sharing, saya cepat-cepat contact Johannes sebab saya nak tahu the whole story. Sebab tak lengkap cerita bila kita tak tahu tentang diet plan, kita tak tahu tentang brisk walk, kita tak tahu tentang eliminate fast food dengan semua. Okay? Tapi yes, jaga makan. And Johannes dia dapat turunkan 91 sampai 55 dalam masa 7 bulan. This is too fantastic. Dia memang tak ambil sugar lah. Dia tak ambil sugar. Walaupun she didn't have kencing manis. Dia makan bukan sekali, 2 kali lah. Tapi one of the meal is actually just juice buah. Juice celery. Kan? Okay. And I think that Johannes can do better kalau dia ambil Slimy Pro juga. It's better for Johannes to take Slimy Pro. Slimy Pro. Ya, Slimy Pro, yes. Dia omet betul-betul. Sebab guru dia bukan Tok Dr. Su. Kalau Tok Dr. Su tak bagi dia once a day. Ya, bila Dr. Su terangkan kepada saya tentang macam mana saya boleh kena masalah buah pinggang tu, saya sangat faham dan saya amazed sangat sebab Dr. Su tu terangkan betul-betul apa yang berlaku pada saya. Yes. Saya cari maklumat tu dengan semua doktor termasuk 2 pakar tu, mereka tak boleh nak explain macam mana Dr. Su. Yang kali cari Dr. Su dulu. Okey, Rohana Ayub tanya, jus celery campur apa? Timun. Kalau tak ada masalah boleh campur. Terima kasih Amelia. Jack tuan-tuan, nanti yang gemuk I lagi, kena jack, kena pump. Itulah. Okey, ada lagi 3 minit. Siapa nak tanya apa-apa soalan, boleh tanya. Tadi Jus dah tahu Jus apa. Johannes ni ekstrim ya. 7 bulan she can everything can become normal again. Tapi she is still left dengan fobia. Dia fobia, dia takut nak makan macam benda high potassium. Sedangkan potassium badan kita nak pakai. We need our potassium, we need our response semua ya. Itulah. Johannes dia tak tahu sebenarnya. Spirulina tu banyak potassium. Dr. Aini, saya tak jawab habis lagi tadi, jawab apa? Apa dia tak jawab habis lagi? Itulah. Johannes tak, apa benda yang dia tak jawab habis? Celery dengan timun. Saya tak makan pisang, Puan Emilia. Sebab pisang tu tinggi potasium dia. Yeah. Dia still takut. Even though dia punya EGFR now is perfect. EGFR dia dah perfect. Buah pinggang dia tak rosak langsung. As I said, dia kalau EGFR tu boleh berubah begitu cepat, there is no pathology. This one, EGFR turun functional. Maknanya tanpa kerosakan pada sel buah pinggang. Okay? Right. Okay. Celery plus timun. Ada orang tanya boleh campur honey tak? Johannes tak buat. Dia takut sangat. Saya tak minum manis tak? Bukan doktor. Kalau saya tak sakit buah pinggang pun saya kurang minum manis. She's not a sweet person.
Dia sweet tapi dia tak makan sweet. Kalau saya masa saya dulu, saya breakfast saya minum teh lemon, teh oat squeeze dengan lemon, tak ada gula. Alright, okay. Ada orang tanya, ada ambil beras tak? Tak ambil Saya kan? beras putih. Ha, Saya tak ambil beras perang, saya makan beras putih. makan beras putih, okay. Okay, it's not CKD actually, but the word CKD is used by the doctor pasal dia tengok EGFR turun ke 58. Stage 2 kan, stage 3. Stage 3A. 3A dia kata. Tapi sebenarnya it wasn't. It is functional. Tak ada bengkak kaki semua tak ada. Tak ada. Cuma saya dia tak bengkak, kaki tak bengkak. Pinggang saya sakit lah. Waalaikumsalam Laila. Pinggang saya sakit. Pinggang sakit ya, pinggang sakit ya. So that one was functional. That's why dia boleh reverse, bukan main cepat lagi ya. Cepat ya, berapa bulan je. Nantilah saya akan share the journey. I have only 1 minute left. So yes, probably salah label. Tapi kan cuba you imagine apa yang hasilnya sekarang kalau Johannes tak ambil langkah-langkah yang dia ambil. Cuba you just bayangkan for 1 minute, Johannes tak ambil langkah-langkah tu semua, just rely on the ubat kolesterol and nasihat doktor yang Google lah, tengok apa diet nak ambil. You lose weight lah, tapi dia tak cerita macam mana. Cuba kalau Johannes dah rasa diri dia sakit CKD dan tidak melakukan apa-apa, cubalah bayangkan kalau Johannes masih 91 kg hari ni. Adakah you rasa dia boleh pulih ke tidak? Doktor dah cakap awal-awal, saya akan kena dialisis. You see? Doktor dah cakap awal-awal kata from now on your kidney is going downhill. Betul tak Johannes? Betul. Okey, jadi banyak lagi orang masuk. I tahulah masa ni memang cukup-cukup tak berapa convenient. Tapi sebab kita nak buat juga malam ni, and I have a podcast which is going to start at 8:30 hari ni. Siapa kalau nak join, you can pay later lah. You can pay later, I lah jadi you punya penjamin. Kalau you tak bayar, yang kena bayar. Because it's a paid podcast, bukan saya tetapi syarikat saya. And the paid podcast is about kenapa kita dapat sakit kepala kronik. Okay, so hari ni saya kena sign off for now. Nanti I try to upload balik this live. I pun tak faham kalau kita ada tamu live bila kita upload jadi apa. Okay, one last question saya answer for Suzana. Kalau nak ikut Johannes, dia makan 10 biji je. 10 biji ya Johannes satu hari? Betul. Saya makan 30 biji satu hari. Orang lain saya tak tahu. Berapa bayaran? RM49 for this podcast. And then dapatlah nota and then follow up. Adalah macam-macam lagi free gift. Okay. And then kalau syarikat dia recommend 30 biji 10 3 times a day lah. Tapi saya ambil dalam 15 pagi. Kalau saya ingat saya ambil 15 malam. Ada sekali tu saya ambil 15 sebelum tidur. Masya Allah tak boleh tidur. Banyak sangat energi. So saya tak berani dah nak ambil. Kalau lambat saya terus tak makan lah. Yes, BE daripada itulah saya tengah saya hampir siap. In fact saya dah siap buat buku spirulina saya. Kalau Ali BE International boleh minta kat saya. Orang luar nanti tunggu buku yang berbayar. Okay, so salam semua. Dah 2 minit dah exceed our time. Dan insyaAllah I will try to up this recording balik. And kita akan upkan juga dia punya result-result yang amazing. Thank you Johannes for being my guest. Tolong follow Johannes ni banyak-banyak so that dia boleh tunjuk muka dia ya. Sebab hari ni dia kata sebab follower dia tak cukup. Dia tak boleh nak tunjuk muka dia. Okay, tolong please go to Johannes punya, you klik dekat yang Johannes punya gambar tu, tolong follow ramai-ramai. So that dia boleh tunjuk muka dia next time. Nanti kita panggil dia lagi sebulan, kita tengok hasil lepas dia ikut nasihat Tok Dr. Su. Okay? Okay, so Assalamualaikum semua. Jom sihat.